pengetahuan yang dipertua, kerajaan, pembangkang dan seterusnya. Warga Dewan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbahasan buat semua. Usul masih kekal sama, iaitu media sosial punca kisbudi di sekolah. Maka, bertindak selaku yang berhormat Timbalan Perdana Menteri, saya masih lagi berdiri teguh di belakang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kami yakin lagi percaya usul perlu untuk diterima Dewan, iaitu media sosial punca kisbudi di sekolah. Tuan Yang Dipertua bertindak selaku Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, pada hari ini saya katakan bahawa kami di Perwakilan Kerajaan menolak pilihan definisi usul yang telah dilakukan oleh pihak pembangkang. Kini, kami tegakkan kembali definisi Kaunsil di Perwakilan Kerajaan, iaitu media sosial punca kisbudi di sekolah. Media sosial punca kisbudi di sekolah merupakan platform atau saluran komunikasi yang membolehkan pengguna mencipta, berkongsi dan berinteraksi dengan pengguna lain yang menjadi penyebab utama kepada tindakan menganiaya, mengugut atau menggesa orang lain secara fizikal, verbal atau melalui cara lain termasuk secara bertanya. Jadi, kami di Perwakilan Kerajaan masih bersepakat bahawa usul pada hari ini mendesak kita untuk berbincang bahawa media sosial dianggap sebagai sebab utama yang menyebabkan kejadian buli berlaku di sekolah. Oleh itu, Tuan Yang Dipertua, saya mohon agar usul diterima bulat-bulat. Bergerak kepada gerak kerja yang pertama. Baiklah, sekarang saya akan terus berbidas. Kerja yang berhormat untuk pembangkangnya cukup kepada semua orangnya. Saya suka, namun terdapat kesalahan yang cuba untuk menerima keistimewaan dan kesalahan yang berhormat untuk pembangkang. Ibarat terluka menjadi rimba, ibarat kutu boleh disisir. Tuan Dipertua, kita lihat kejadian mereka di bawah lambat yang berkata, gejala buli di sekolah. Sebenarnya Tuan Dipertua, sepanjang kehujahan yang dibentangkan oleh ketua pembangkang, mereka hanya memilih untuk mana batu sembunyi tangan. Namun Tuan Dipertua, bidasan kami begini. Jenayah ini akan membantutkan proses kemajuan sesebuah negara jika tidak dibendung dengan sebaiknya. Mohon Yang Berhormat berikan penjelasan. Walaupun faktor keluarga dan persekitaran sosial memainkan peranan media sosial dalam menyebarkan dan mempercepatkan aktiviti tidak boleh diketepikan. Media sosial menyediakan platform yang membolehkan pembuli berlaku tanpa batasan waktu dan ruang, di mana pembuli boleh mengganggu mangsa secara berterusan dan meluas. Kajian oleh Cyberbullying Research Center 2021 dengan isi Tuan Yang Dipertua menunjukkan bahawa media sosial telah meningkatkan kadar buli siber sehingga 40% dalam kalangan remaja, membuktikan bahawa ia adalah faktor yang signifikan dalam insiden buli masa kini. Maka, bincang hujah pertama mereka. Selesai pembidasan di Perwakilan Pembangkang, kita tinggalkan mereka dengan permasalahan mereka. Bergerak kepada gerak kerja yang kedua, iaitu penghujahan di Perwakilan Kerajaan. Maka, ayo terus melayani bakalan kedua kami di bawah nama yang kata kurangnya pengawasan dan pengurusan isikan dengan media sosial yang menggalakkan buli siber. Tuan Dipertua, kurangnya pengawasan dan pengurusan dengan di media sosial membolehkan murid terdedah kepada bahan yang menggalakkan perilaku buli. Fungsi media sosial yang digunakan oleh murid sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan yang berdekatan dan sepadan, mendapatkan bahan-bahan yang tiada terpisah menyebabkan penyimpanan maklumat dan keliruan boleh berlaku. Menurut komunikasi korporat MCMC, statistik agensinya mendapati terdapat peningkatan sebanyak 24% dalam mendapatkan di platform media sosial dan platform operator OTT dengan isi Tuan Yang Dipertua. Katanya pada itu turut merangkumi Meta dan TikTok. Duduk-duduk yang berhormat pada sekali kursi anda. Baiklah, saya teruskan. 422 platform daripada kandungan peralatan tersebut adalah kandungan bersifat buruk. Remaja mudah terdedah kepada video yang tidak bermoral yang boleh merosakkan tingkah laku mereka kerana saringan yang sangat lemah terhadap video tersebut sehingga menimbulkan pengarahan kepada murid tersebut untuk ikut serta seperti aksi yang ditontonnya sehingga menyumbang kepada kes buli di sekolah. Penggunaan media sosial juga menyebabkan buli siber sehingga menyumbang kepada terjadinya kes buli di sekolah. Berpengaruh buli siber ini merupakan perbuatan pengulang dengan tujuan untuk
untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan mematikan seseorang menggunakan komunikasi teknologi seperti teks chatting, email, nama sosial, telefon bimbit dan permainan internet. Apabila berdisiplin ini berleluasa, maka berlakulah bunyi fizikal dan mengundang kepada padah yang lebih buruk semasa berada di sekolah. Tuan dan Pertua dan warga dewan sekalian, ayuh kita telusuri hujah ketiga kami di bawah payung kata media sosial meningkatkan tekanan akan sebaya yang boleh menjurus kepada kes buli. Media sosial meningkatkan tekanan akan sebaya di mana murid merasa perlu untuk mengikut trend atau perilaku yang dilihat dalam talian. Media sosial mempengaruhi pergerakan remaja perempuan, iaitu cara pemakaian mereka, cara mereka berinteraksi dan bergaul. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mudah terikut dengan fashion yang terbaru yang mencolok mata dan yang dipaparkan di internet. Remaja juga menjadi ikut-ikut dengan gaya, fashion, pemakaian selebriti kegemaran mereka yang melalui media sosial. Lebih lagi, trend terkini seperti K-pop. Kerana ini kelihatan sama seperti mereka akan memakai pakaian mengikut perkembangan semasa supaya tidak kelihatan seperti ketinggalan zaman. Hal ini akan menjurus kepada tekanan sebaya kepada murid yang tidak ikut trend dan akhirnya mengakibatkan perhatian sosial. Murid yang tidak ikutkan majoriti yang diambil daripada pilihan besar sehingga menyebabkan buli di sekolah kerana kononnya ketinggalan zaman dan tidak setaraf dengan mereka. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), murid yang mempengaruhi perbuatan rakan sebaya yang negatif, misalnya perhatian sosial seperti mendaftar rakan keseorangan dengan sengaja, menghasut rakan-rakan lain agar tidak berkawan, hingga dianggap buli sosial dan perkara ini merupakan realiti yang kian berbarah dan menelan di sekolah. Kami di Perwakilan Kerajaan bersetuju usul wajar berhasil Dewan melihatkan kepada media sosial mencari buli di sekolah. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum.